Membina kehidupan Dian. Hari ini saya nak bawa anda untuk kita house tour rumah yang terletak di Satyan, di mana rumah di belakang saya ini memiliki 4 bilik dan juga 4 bilik air. Lengkap di dalam rumah ini adalah living area, family area, kitchen dan juga store. Selain itu, rumah ini juga memuatkan sebuah bilik kereta di mana ada pos di bahagian hadapan dan boleh juga diletakkan motor di bahagian sini. Anda kata tuan rumah nak buat makan-makan pun boleh jadikan kawasan ini sebagai kawasan untuk meletakkan meja dan juga kursi. Apa yang menariknya tuan rumah ni, di bahagian hadapan rumah ni turut kita sediakan sebuah ruang kasut. Jadi dah tak perlu pasang kabinet lagi dah. Dan apa yang saya ingin tegaskan untuk anda tentang rumah ini adalah bahagian dapurnya terletak di bahagian hadapan rumah. Jom saya bawa anda masuk. Sebelum tu, untuk pintu macam biasa kita gunakan security door sebagai pintu utama. Jom masuk. Jadi inilah bahagian utama untuk rumah ini iaitu living area. Living area ni cukup luas, boleh meletakkan perabot di bahagian sini dan tuan rumah juga kita berikan ceiling double layer berkayu berserta kipas dan juga lampu serta tingkapnya kita menggunakan tingkap bucu. Di bahagian sini juga adanya sebuah ruang yang dipanggil sebagai dining area. Dekat sini tuan rumah boleh letak meja makan. Dan pintu dapur terletak di bahagian sini. Ini bahagian yang paling menarik. Daripada dining, anda perlu terus nampak ke bahagian dapur. Nampak tak? Dapur dia terletak dekat bahagian hadapan tau. Dekat dapur ni kita sediakan bersama dengan tabletop berbentuk L berserta dengan sinki dan juga pipe air. Tingkap kita menggunakan tingkap begini. Bukan satu tabletop, tuan rumah juga diberikan satu lagi bahagian tabletop untuk koi. Kalau tetamu datang nak pergi ke toilet, boleh guna toilet dekat sini. Full aksesori kita berikan termasuk dengan sinki, cermin, dan bidet, shower dan untuk tiles kita berikan half 6 kaki. Daripada bahagian dapur ini, kita boleh terus ke bahagian privacy iaitu bahagian family area. Ada satu hallway dekat sini dan untuk penghuni rumah ini boleh berada di bahagian sini dan ini adalah bahagian family area. Untuk family area ni pun kita berikan ceiling double layer dan ada juga satu lagi ruang masuk di mana sliding door di sini. Dekat sini juga kita sediakan teras tau. Sekarang jom saya bawa anda pergi tengok bilik yang pertama ataupun master bedroom. Jom masuk. Jadi inilah master bedroom ataupun bilik pertama untuk rumah ni. Luas, boleh memuatkan katil dan juga almari dekat sini dan tuan rumah juga menggunakan tingkap bucu tau dekat sini. Selain tu dalam master bedroom ni ada toilet. Toilet yang cukup cantik, kita berikan full tile dari lantai sampai ke paras ceiling tau. Dan aksesori pun masih lagi full. Dari bilik yang pertama, kita boleh terus ke bilik yang kedua dekat bahagian hadapan. Kita lengkapkan dengan kipas dan juga lampu. Kat sini boleh juga letak katil dan juga almari. Walaupun tak ada toilet, tapi kita sediakan toilet dekat bahagian bawah. Berhadapan dengan bilik yang kedua ni. Untuk toilet di sini pun kita berikan full tile. Lengkap juga dengan full aksesori seperti sinki, cermin, hand bidet dan juga shower. Bilik ketiga dengan bilik keempat terletak dekat bahagian sini. Jom tengok dulu bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga lengkap kipas dan juga lampu. Kat sini boleh letakkan katil single dan juga almari dekat ujung tu. Untuk toilet, kita buat sharing toilet kat tengah-tengah ni. Bagi bilik kedua dengan bilik ketiga dan juga bilik keempat ni, diorang akan share toilet kat tengah-tengah ni. Pintu toilet kita menggunakan bifold door.
itulah bilik yang terakhir, iaitu bilik yang keempat. Selain daripada itu, kita juga sediakan satu store untuk penggunaan dalam rumah. Macam mana? Cantik tak rumah yang kita bina dekat Site Rian ni? Jika anda pun nak bina rumah sama seperti site kita Rian ni, boleh terus kontak tim kita dengan tekan saja link di bio. Ingat, ahli bina, kami cuma cover kawasan utara je tau. Orang Kedah, orang Penang, orang Perlis dan juga orang Perak Utara boleh kontak tim ahli bina. Kawan!